If you don't examine every action of yours for sincerity, you risk being from amongst those who Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran saying, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Those whose efforts in this life were in vain while they thought they were doing good. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam was asked, الرجل يبتغي الأجر والذكر فما له قال لا شيء له إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. That a person doesn't act with the aim of reward and to be noticed by others. What does he get? Rasulullah ﷺ said he gets nothing. Allah only accepts those acts that are done purely for His sake. So if your aim out of your actions is to be noticed by people, those actions are not accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Siapakah orang-orang pertama pada hari pembalasan yang akan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam? Mungkin ramai akan berfikir bahawa orang pertama adalah Fir'aun atau orang-orang kafir yang berlaku zalim di atas muka bumi. Tetapi sebenarnya, manusia pertama yang dicampakkan ke dalam Jahannam adalah dari kalangan Muslim, iaitu para Muslimin yang munafik. Siapakah mereka ini? Mereka adalah para syahid, para ulama dan golongan yang banyak bersedekah namun tidak mempunyai keikhlasan. Mereka ini seperti ada udang di sebalik batu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil mereka dan Dia akan bertanya, "Mengapa kamu berjuang di jalanku?" Mereka akan menjawab, "Kami berkorban kerana-Mu, ya Allah." Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Kamu berjuang, berkorban hanya kerana ingin dilihat sebagai seorang yang berani. Kamu mahu dikenali sebagai orang-orang yang berilmu dan terpelajar. Kamu ingin dikenali sebagai karim dan pemurah. Dan kamu telah dapat pujian-pujian itu di dunia. Maka masuklah ke Jahannam." Jika kita tidak meneliti setiap tindakan atau amalan kita dengan menggunakan lensa keikhlasan, nescaya ditakuti kita akan digolongkan dengan mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Kahf ayat 104, iaitu orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan. Allah hanya menerima tindakan atau amalan yang dikerjakan dengan ikhlas. Sebenarnya, tazkiyah adalah sains untuk mendekati keikhlasan, untuk mendidik hati supaya benar-benar ikhlas dan sadiq, bersifat jujur kepada diri sendiri, beristighfar setiap masa demi membersihkan hati dari sifat-sifat ujub dan riak. Pada akhir setiap perbuatan atau amalan, beristighfar kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ianya sangat penting kerana nafsu sentiasa berkeinginan kepada sesuatu imbuhan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhum pernah berkata tentang syurga dan neraka, "Kalaulah ada satu panggilan yang memanggil dari langit, 'Wahai manusia, semua kamu akan masuk neraka kecuali seorang sahaja yang tidak masuk neraka,' maka sudah pasti aku harap aku adalah dia, iaitu seorang sahaja yang tidak masuk syurga tersebut." Sebagai manusia yang kecil ini, kita perlu melatih diri kita supaya sentiasa rasa bersalah dan merasa buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Letakkan keikhlasan di hadapan setiap apa yang kita lakukan. InsyaAllah, Allah akan menerima segala amalan dan perbuatan kita di jalannya. Sebuah kisah di dalam kitab Mukasyafatul Qulub oleh Imam Ghazali rahimahullah menceritakan tentang seorang ahli ibadah yang sangat rajin beribadah. Selama 20 tahun, dia tidak pernah tinggalkan solat malam. Tetapi akhirnya, dia tidak tergolong dengan ahli syurga. Hampir 20 tahun orang ini tidak pernah tinggalkan solat tahajud. Pada satu ketika, saat hendak mengambil wuduk untuk tahajud, beliau dikejutkan oleh kedatangan makhluk yang duduk di laman rumahnya. Lalu beliau bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?"
Sambil tersenyum, makhluk itu berkata, "Aku malaikat, utusan Allah." Ahli ibadah itu terkejut namun bangga kerana kedatangan tamu malaikat yang mulia. Lalu dia bertanya lagi, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu pun menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab yang tebal, orang itu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang kau bawa?" Malaikat menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pencinta Allah." Mendengar jawapan malaikat, beliau berharap dalam hati namanya ada di situ. Maka beliau pun bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" Tetapi malaikat itu tidak jumpa nama beliau di dalam kitabnya. Maka ahli ibadah itu pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Dia menangis berteriak, "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat. Tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Beliau meratap. Melihat itu, malaikat berkata, "Tanganku dilarang Allah untuk menulis namamu. Engkau bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga ke mana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar. Engkau tidak endah atau beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Maka ahli ibadah itu tersedar bahawa hubungan manusia tidaklah hablum minallah semata-mata, tetapi juga hablum minan nas, termasuk alam ini. Sebagai orang Islam yang sentiasa bertakwa, kita dilarang untuk berbangga dengan banyaknya solat, puasa dan zikir, kerana semuanya itu belum tentu membuat Allah Subhanahu wa taala senang dengan kita sebagai hamba-Nya.